Jadi sama juga dengan tulang belakang kita. Ah, Okey. Nah, jadi macam Shilin ada tulang belakang lain nggak selain tulang Ais, belakang yang itu? tak ada tulang rusuk saya yang belum jumpa. Oke, mungkin soalan seterusnya, bagaimana proses, diagnosis masalah tulang itu dilakukan, Dokter? okay. Kalau kita specifically cerita pasal tulang ya. Okay. Hmm. So sebab anggota manusia ni dia bukan mainly tulang tau. So kita kena ingat juga yang penyakit-penyakit ini yang berasaskan tulang boleh juga disebabkan oleh tendon ataupun muscle ataupun ligament ataupun joint. Sendi itu sendiri boleh menyebabkan sakit-sakit pada tulang. So sekiranya kita ada sakit pada bahu, okay, tidak semestinya dia berasal daripada tulang. Kadang-kadang dia berasal daripada muscle yang koyak. Kadang-kadang dia berasal daripada sendi yang rosak. So kalau sakit tulang ini kita kena memang make sure kita jumpa doktor. Individu berbeza, penyakit kadang-kadang berbeza. Kebanyakannya berbeza lah. So sometimes muscle yang group ini kena, kadang-kadang otot muscle yang sebelah sana pula kena. Dia berbeza. So rawatan kemungkinan sama, tapi dia punya specifically apa yang kita kena buat, dia depend pada apa benda yang rosak lah. So jumpa doktor tulang tak semestinya sakit tulang. So memang dia kena adjust ataupun make sure kita tengok pesakit itu kita cerita, kita check betul-betul sama ada sakit ini origin daripada tulang ataupun otot ataupun daripada saraf. KMI